Tetapi laju yang dibangga-banggakan oleh rakyat Indonesia, wush, kerajaan Indonesia mungkin terpaksa serah Laut Natuna Utara jika gagal bayar hutang kereta api laju ni. Wush, siap pada Oktober 2023, kelajuan maksimum 350 km per jam. Menjadikan kereta api laju ni adalah yang pertama di Asia Tenggara. Jalanan daripada Jakarta ke Bandung 3 jam jadi 45 minit. Untuk bina Wush ni, Indonesia berhutang dengan China Development di bawah inisiatif Belt and Road. Tahun 2011, Jepun datang lalu dengan tawaran. Tapi pada tahun 2015, China muncul dengan tawaran yang lagi baik. Tanpa jaminan kerajaan, tanpa guna bajet negara. Maka Jokowi pun pilih China. Cuma masalahnya, projek ini dijalankan oleh KCIC, syarikat campuran antara BUMN Indonesia dengan China Railway. Dan bila syarikat ni rugi, kerajaan perlu selamatkan sebab BUMN guna dana rakyat. Maka walaupun atas retah, tanpa jaminan kerajaan tetap kena heret bila hutang meningkat. Tujuan asalnya Wush ni bagus, nak percepatkan mobiliti rakyat dan buka kawasan ekonomi baru. Tapi hasilnya tak seperti yang dirancang. Kos asal projek USD 6 bilion tapi naik sebanyak 1.2 bilion menjadikan kepada 7.2 bilion akibat daripada cost overrun, iaitu pandemik, kemudian kelewatan tanah dan kenaikan bahan binaan. Bunga saja dah cecah USD 120 juta setahun. Sasaran penumpang harian dianggarkan sekitar 50,000, tapi purata yang sebenarnya hanya sekitar 21,000 je. So sekarang ni kerajaan Indonesia nak berunding semula, nak panjangkan tempoh pinjaman daripada 35 tahun kepada 40 tahun atau mungkin sehingga 60 tahun. Tujuan nak kurangkan bayaran tahunan, tapi of course faedah akan naik lah. Kes aset negara diserah ni bukan benda baru. Sri Lanka tahun 2017 gagal bayar hutang pelabuhan Hambantota kepada China. Pelabuhan tu kemudiannya diserahkan, iaitu dipajak selama 99 tahun kepada syarikat China sebagai ganti. Saya ulang, dipajak, bukan terus bagi. Pakistan pula dengan projek CPEC bernilai 60 USD bilion. Dan pelabuhan Garda ni yang dahulunya 100% profit dapat kepada Pakistan, kini 90% bagi kepada China dan Pakistan hanya dapat 10% saja. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Indonesia menyebut, kalau gagal bayar, maka kompensasi mungkin datang daripada bentuk aset strategik, iaitu Laut Natuna Utara. Laut Natuna ni pula bukan laut kosong. Ada blok minyak dan gas asli bernilai berbilion dolar. Kedudukannya pula sangat strategik, iaitu di sempadan Laut Cina Selatan yang turut dituntut oleh Beijing sebelum ni melalui 9 Dash Line. Kalau kita lihat Malaysia sendiri, MRT dan LRT pun rugi setiap tahun. Tapi ini tak jadi isu sebab projek ni memang bukan untuk untung. Projek ni ialah untuk rakyat. Kerajaan tanggung kos, bagi subsidi dan biar ekonomi lain terus bergerak.